First, kita nak rebus telur dulu. Rebus 6 minit tepat. Angkat, rendam dalam air sejuk sekejap. Rebus tak sure berapa minit, tak kira pula dah. Lepas tu letakkan air dalam cawan. Next, ambil samyang pink carbonara tu. Buka segala perencah. Next, letak perencah samyang biasa. Tambah bawang putih, QP mayo, telur kuning. Tambah bawang putih, mayonis, telur kuning. Nak kena hasilkan dulu ni kejap. Guys, tengok tangan makin berseni. Dah ada level-level chef Baru kita boleh masukkan telur kuning. Kacau-kacau dan tambah air rebusan pasta yang tengah boil tu. Alamak, saya dah kacau dulu bang. Abang lambat. Ni saya kacau lagi. Step ni boleh repeat 2-3 kali. Just make sure kena keep on kacau. Letak air, kacau. Letak air, kacau. Bila korang dah dapat amount of kuah yang korang nak, siaplah. Sekejap bang, saya nak letak mi dulu. Gaul-gaul sat. Lepas tu letak telur rebus tadi. Wish, alamak, saya pula dalam. Nak lagi sedap, kita tambah sikit daun bawang and chili oil. Nak lagi sedap, kita letak hirisan bawang dengan cili. Paket bejan ni jangan lupa letak sekali. Siap samyang berkuah kita. Nampak macam rasa pun ya juga. Mari kita cuba macam mana rasa dia ni. Tak ada beza dengan samyang yang biasa tu. Cuma dia berkuah je. Ingatkan kalau berkuah dia jadi tawar lah. Tapi sama je, penuh flavor. Okey, itu je guys. Jumpa lagi.